Flying monkeys, tentera narsis yang serang kita secara halus. Kalau kau nak tahu, belum follow, klik unfollow. Saya Rama, seorang psikologis. Klik link bio untuk dapatkan bantuan. Kalau korang pernah cuba nak tinggalkan seorang yang narsistik, tapi tiba-tiba ada orang yang datang tekan korang, pujuk korang, salahkan korang, itu bukan mungkin orang biasa. Itu adalah flying monkeys. Apa itu flying monkeys? Satu istilah psikologi yang merujuk kepada seorang yang diperalatkan oleh narsis untuk buat kerja kotor. Mereka jadi penyampai, penghasut, pemerhati, spy. Tanpa sedar, mereka sedang membantu si narsis ni untuk mengawal korang. Contohnya, si flying monkey dia akan cakap kat korang, dia tak jahat pun, dia bantu kau selama ni, dia support korang. Mungkin kau yang overreact. Dia rindu kau tau. Dia cakap, dia sayang kau lagi. Alah, tenangkanlah, tengoklah semua ni, lupakan yang lama. Kesian dia banyak tolong kau dulu. Ini semua ayat-ayat flying monkeys. Semua ni macam bunyi nak damai. Tapi sebenarnya mereka sedang tolak engkau masuk balik dalam sangkar tu. Narsis tak suka kelihatan jahat depan orang. Jadi dia hantar orang lain untuk buat tekanan agar emosi tu nampak neutral. Tapi misi sebenar dia ialah buat korang rasa bersalah, goyah dan kembali tunduk dalam kawalan mereka, dalam pegangan mereka. Tapi ingat, bukan semua yang nampak berniat baik benar-benar kau sembuh. Ada yang dihantar untuk pastikan kau tak lari jauh dari sangkar toksik tu. Kalau korang pernah alami, komen pernah. Kalau korang pernah dihantar oleh flying monkey, komen pernah.